Salam sejahtera, Tuan. Terima kasih menonton video ini. Ramai orang masuk saham dan rasa rugi, bukan sebab market, tapi sebab keputusan emosi. Di Malaysia, sebagai pelabur runcit, anda tidak boleh beli saham satu unit sahaja. Kita mesti beli minimum satu LOT. Satu LOT bersamaan 100 saham. Bila jual pun, jual ikut LOT juga. Ini penting dan ramai tak sedar. Saham bukan perjudian. Bila beli saham, sebenarnya anda beli sebahagian syarikat. Jadi, kena faham bisnes dan aliran tunai dulu, bukan ikut apa orang kata. Contoh, jika saham utiliti tenaga nasional berhad pada harga 14.00 RM, modal minimum bermula dari 100 saham sama dengan 1,400 RM. Anda tak perlu jadi genius untuk mula, kadang orang yang tak tahu semua pun boleh profit, tapi jangan meneka tanpa alasan. Itu bukan labor, itu gamingnya emosi. Setiap pelabur pasti buat silap, yang penting jangan silap sampai habis modal dan terus ulang keputusan salah. Sekali lagi saya ingatkan, ini hanya maklumat umum untuk tujuan pembelajaran. Saham dan intraday trading adalah instrumen berisiko tinggi, tiada jaminan untung. Sila guna broker dan platform berlesen yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia. Kalau tuan minat nak belajar strategi saham yang lebih betul dan jelas, saya berbesar hati berkongsi secara percuma. Terima kasih, jangan lupa tekan follow.